Korang yang pakai Mercury ni jangan buat main. Paling tidak korang akan dapat kesan yang macam ni. Bila kita tersalah pilih bahan-bahan yang merosakkan kulit, memang tak boleh buat apa dah. Yang mana dah terpakai tu ataupun tengah pakai, baik hentikan sekarang. Sebab kita ada banyak lagi bahan-bahan yang boleh mencerahkan, memutihkan dan dalam masa yang sama, selamat juga untuk dipakai, selamat untuk. Korang jangan sedih lama-lama. Walaupun kita tersilap langkah, kita masih lagi ada cara dan jalan untuk dapatkan balik kulit yang sihat. Dan salah satunya Bartite Beauty Whitening Cream dan Whitening Gel. Korang cuba tengok result kakak ni. Alhamdulillah. Tengok dekat kawasan muka dia yang kena mercury tu dah tak ada dah. Sebab pakai produk ini. Setelah beberapa bulan pakai, yang penting konsisten dan yakin. Dalam bahan Bartite Beauty Whitening Cream dan juga Whitening Gel, kita ada bahan mencerahkan yang selamat. Antaranya adalah glutathione, ada niacinamide, ada juga alpha-arbutin, tranexamic acid. Bagi siapa yang ada jerawat ke, melasma ke ataupun skin barrier rosak, teringin nak cerah, teringin nak pudarkan jerawat dan ada masalah bintik-bintik hitam yang ketara dekat muka dan tak lama lagi kan kita kan nak raya, kita pun naklah bergaya. Korang kenalah pilih bahan yang selamat tau. Pilihlah Bartite Beauty. Nak dapatkan, bermasuk dekat dalam live sekarang tau.